Duk jumpa orang berapa ribu orang. So tahap paling teruk lah abang boleh ingat sampai kilo tu apa. Cerai. Tu dengan aku sedih. Selepas dia balik tu abang tutup kedai. Kacau kepala. Kan kita kata lelaki tidak bercerita tahu-tahu botak. Benda tu jadi babe. Bukan lawak, benda tu jadi. Dah mamat tu main sebab botak ke? Dia main sebab nak botak. Kita tengok kata, abang tanya, sayang rambut hang cantik abang kata. Allah. Kata pasal apa nak botak? Tak apa abang botak lah kata kan. Allah, Kata nak botak macam mana? Kosong terus tak apa kata. Lepas tu sambil-sambil tu baba ni, dia jenis ada satu sifat sayang pada rambut lah. Sebab bila hampa botak, tak ada apa yang kami boleh pertahankan adalah rambut hampa. Tak boleh tunjuk skill lah kita kata. So bila kat situ kecek-kecek, pujuk-pujuk kan. Kata bang, saya ni macam ni. Okey. So abang pun dalam tempoh sikat tadi tu, proses bercerai ni kata esok naik mahkamah lah apalah. Allah esok. Bukan seminggu dua hari. Bukan. So motif hang botak, motif saya botak ni saya tak mau sabut kata. Abang kata kalau hang botak lagi nampak worse daripada asal. Biar kita nampak image kita yang nampak kemas, nampak semangat sikit orang kata. Bukan nampak kita mengeluh kan. Bila kata macam ni, yalah siapa tak sayang family apa semua. Dipendekkan cerita, rambut tak jadi botak, potong smart, tapi sama-sama tahan ayat mata. Kita hero kot, takkan nak meleleh ayat mata. Tapi tu tak mengganggu emosi masa kita tengah perform lah. Tengah-tengah duk buat kerja tak ni kan. Tapi selepas dia balik tu abang tutup kedai. Kacau kepala. Sebab dia jadi macam jam kan. Sampai ke hari ni perceraian tu berlaku, tapi dia jadi kawan baik abang.